5 perkara yang boleh kita lakukan pada malam-malam terakhir 10 Ramadan. Yang pertama adalah kita cuba usahakan untuk sedekah walaupun RM1, walaupun RM2. Lagi-lagi pada 10 malam terakhir Ramadan ini. Sebab apa? Kalau sedekah kita tu tiba-tiba jatuh pada malam Lailatul Qadar, maka sedekah kita tu akan dikira seperti 83 tahun bersama dengan 1000 bulan. Yang kedua adalah kita cuba usahakan solat sunat. Solat sunat sebelum subuh, solat sunat witir, solat sunat tahajud, solat sunat hajat. Kalau solat sunat kita tu diterima ataupun jatuh pada malam Lailatul Qadar, maka solat sunat 2 rakaat itu akan dikira selama 1000 bulan. Yang ketiga adalah kita cuba usahakan untuk kita baca Al-Quran. Kita khatamkan Al-Quran pada malam Ramadan itu. Kalau tak mampu nak menghatamkan Al-Quran, kita bacalah surah Al-Ikhlas 3 kali. Dia bersamaan dengan kita khatamkan Al-Quran. Jadi kalau jatuh pada malam Lailatul Qadar, sama juga 1000 bulan. Yang keempat adalah kita jangan berbuka terlalu kenyang. Kita kena tidur secukupnya. Sebab kita nak beribadah pada malam-malam terakhir 10 Ramadan ni, kita nak supaya kita tak mengantuk, tubuh badan kita sihat. Yang terakhir, kita kena banyakkan berdoa. Lagi-lagi doa yang dianjurkan Rasulullah SAW, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa ini memang dianjurkan pada malam-malam terakhir Ramadan ini.